First year, alhamdulillah. Rezeki. Rezeki tu. Sekejap tiap kali live kena setting. Itu je tu. Sekejap sabar. Bagi saya setting dulu. Tapi macam ni lagi kot. Kena pakai dua-dua tu. Sekejap. Sekejap. Setting dulu. Game sama. Tapi part tu lah. Kan itu hari tak main habis. Kali ni kita buat sambungan. Saya nak tunjuk dekat korang. Apa kata? Starting main dengan kejap lagi. Lepas ni setambah pula. Okey, boleh. 1 jam je. Tak lama pun. 1 jam je. Nak penuhkan ni YT. Sabar, saya nak kena setting dulu. Kejap. Sekejap Okay. Sekejap, asal saya macam silau je ni. Macam ni okey lah. Sekejap. Mana ni? Mana dia punya setting tu? Okey, mantap. So, apa yang terjadi lah? Sekian lama kita ni. Sekian lama kita tutup kan? Apa agak-agak yang terjadi apabila kita buka semula? Apa yang terjadi apabila kita buka semula kita punya ni, taman tema air. Itu yang saya menanti-nantikan ni. Yang semestinya korang pun akan jadi macam wow. Serius saya cakap. Sebab apa? Mula-mula kita dapat yang betul-betul teruk gila kan. Dah macam apa kata pusat pelacur kan. Tapi kali ni kan, sumpah saya cakap semat gila. Semat gila, gempak gila. Saya sebab apa? Sebab saya dah cat. Saya dah buat dekor-dekor sikit apa semua. Gentle saya cakap. Semat gila. Sekejap. Dia ni lagi. Itu hari kan apa kata macam ni. Pusat ni penjagaan babi. Kali ni kan gempak gila. Gentle saya cakap. Kali ni gentle saya cakap. Semat gila. Sebab saya dah saya dah cat, saya dah dekor apa semua. Saya dah tambah kita punya pool apa semua. Hai, hello babe. So, are you ready? Sekian lama tau. Sekian lama Sekian lama kita tutup. Sebab apa? Kita tutup sebab ada sebab. Kita tutup ni disebabkan kita nak buat renovation. Kita nak kasih lawa-lawa lah, semat-semat apa semua. New game lah. Kalau new game kau main. Kalau new game kau yang main. Okay?
So bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ayo, let's go, kita tengok apa yang terjadi dekat kita punya waterpark. Baca yang mana? Jangan main dulu, tunggu cucu habis makan dalam sejam. Tak apalah, sambil-sambil makan, sambil-sambil nonton lah. Sebab saya tak lama pun. Sambil-sambil korang makan, sambil-sambil korang ni lah menonton. Tapi apa kata kalau dah ada rezeki apa semua, sambil-sambil taping lah kan. Tak susah pun. Serius tak susah pun. So sekarang ni saya nak kena, apa kata, nak kena cari pekerja. Innalillah, bukan mati, bukan. Maju ngantuk. Sabarlah. Lepas ni main apa? Lepas ni stumble. Ini pun tak lama pun, 1 jam je. 1 jam je. 1 jam je, tak lama pun. Sebab apa kata, saya nak kasih tunjuk dekat korang je yang apa, yang saya punya bisnes dah ada kemajuan. Dah ada kemajuan apa semua. So korang saksikan je. Okay? Kalau buruk siap, tak adalah. Ini kan kira macam apa kata, macam rumah merah. Macam tu kan. Jika tak tanya pun, mesti awak akan apa, kagum dengan saya. Sebab apa, saya tengok je macam tak ada rupa apa semua kan, tapi saya ada seni, ada kejaya apa semua. Serius. Nanti korang tengok saya punya waterpark. Rumah Cina ke? Bukan rumah Cina. Aku nampak itik je. Sabarlah, dia tengah tunggu air habiskan makan dulu. Memang tak ada. Biar luaran buruk tau, tapi dalaman dia ada hati. Benda apa pula ni? Mana tengok, sabar. Saya pun tak sabar nak tengok. Saya pun tak sabar nak tengok. Kau nampak? Kalut beruk waterpark bah guys. Nampak? Kan saya dah kata macam rumah merah. Nampak? Saya cat apa semua. Saya pasang tie apa semua. Itik pun saya apa cat. Kau tengok dalam. Macam rumah merah tau. Saya rasa kan, saya ni adalah apa kata, businessman yang berjaya. Buruknya merah. Dah tu tak ada warna lain. Saya tinggal apa, nak unlock warna purple je ni. Bila dah dapat unlock warna purple, baru kita adjust balik. Nampak? Dia punya toilet. Ini semua kita dekor sendiri tau. Tak ada apa kata, tak ada tutorial apa semua, tak ada. Ini memang kita yang dekor sendiri. Nampak? Tu sampah sini apa. Tu sampah apa semua. So sampah saya letak apa banyak-banyak supaya senang kerja saya. Sebab apa, saya ambil daripada yang kecil saya kena buang dekat tempat yang besar. Dia macam tu. So nanti kalau kita dah dapat warna kegemaran kita apa semua, nanti kita akan dekor balik. Gentle. Nampak? Memudahkan kerja. Semua warna merah. Nampak? Semua warna merah. So sekarang ni saya nak kena cari pekerja. Saya nak kena cari pekerja. Bapak kau merah ni, merah, biru, kuning, pink. Sabarlah, mula-mula saya buat warna biru. Saya buat warna biru. Lepas tu saya ada tercat, saya tercat warna merah. Dah alang-alang cat warna merah, cat je lah semua. Cuma saya tak tahu pagar ni boleh cat ke tak. Dah makin besar siau kau. Saya tak sendiri ke? Iya. Buatlah pink. Memanglah saya plan ni, saya nak buat pink purple. Nampak? Nampak? Kau main gila? Nampak? Kau main gila? Siap ada belum-belum lah guys. Tapi saya tak boleh nak kerja seorang ni. Saya nak kena jadi pekerja. Sebab kalau saya kerja seorang, dia akan jadi serabut. Gentle saya cakap. So kita cari pekerja dulu Mak satu hari RM349. Kaya betul. Tapi kita nak ambil yang
Cashier je lah. Pekerjaan aku isi. Tak ada. Kita ambil pekerjaan yang ni lah, yang apa? Yang low punya. Okay. Nampak tak? Nampak? Siapa kata lelaki kalau pergi bekerja kan, lelaki kalau pergi office ke kerja mana-mana kan, dia akan gatal? Tak ada. Saya kalau cari pekerja, saya akan cari pekerja yang lelaki. Saya bukan gatal guys. Tidak. Tidak sama sekali. Okey, bismillah. Kau kena kerja elok-elok tau. Sebab apa? Sumpah aku cakap, kejap lagi akan serabut. Gentle. Makin besar kita punya timpak ni, makin apa lagi ramai lah orang apa jadi beruk. Sebab tu lah kita apa namakan water park ni adalah apa, kalau beruk. Sebab spesies-spesies macam kau ni ramai. Gentle cakap. Okey, jom. Wih, ramai. Kau tengok ramai. Nampak ramai gila datang kat bisnes aku. Kau main gila. Weh, untung siap kalau dapat lelaki macam sini. Dah lah rajin bekerja kan. Bapak kau. Bapak kau. Bang, Assalamualaikum bang. Datang. Boring bang? Abang kata boring Abang kata boring? Apa bang, saya tak dengar bang? Sumpah saya cakap, saya tak dengar. Abang kata boring? Apa bang? Abang kata boring? Sumpah lah bang. Saya dah buat cantik-cantik dah bang. Abang kata boring? Abang kata boring? Kau patang tu rusuk dia tau. Kau main gila dengan aku. Sekejap, sekarang ni saya nak kena cari orang. Assalamualaikum, kakak Laila. Marilah. Itu macam lah. Wah, padahal kau dah nampak aku tumbuk dia sampai pecah tulang kan, apa semua. Kau main gila nampak. Macam tu je kita nak ugut. Nenek. Bukan nenek, Marceline. Kenapa bang? Kenapa awak langgar customer saya bang? Allah Akbar. Awak. Aku tak kira lelaki perempuan memang kena. Sumpah aku cakap. Aku tak kira lelaki perempuan memang kena. Tak ada. Dalam kehidupan aku takkan apa pilih kasih. Memang kena. Selamat. Okey. Lagi tak banyak. Bang, habiskan ni bang. Bang, abang dah pakai semat kan? Macam tu bang. Okey, jap. Lagi kita tarik lagi. Lagi ramai, lagi cantik. Kak memang nak datang kan? Bang, abang pun nak datang. Bang, abang pun nak datang. Kak pun nak datang. Aku nak habiskan ni. Masuk. Jangan malu-malu. Jangan malu, jangan segan. Dia takut kena langgar kan. Dia sampaikan tunggu traffic light guys. Okey, mantap. Okey, let's go. Alamak, saya tak refill lagi lah je. Saya nak kena refill dulu duk. Saya nak kena refill dulu. Vending machine. Patut ramai datang. Isi kecang dia orang punya. Bisnes lah kawan. Kita kalau nak buat bisnes, kena macam tu lah gaya dia. Dah panik pula. Kalau dah tahu panik, tak payahlah naik apa papanjang ni anjing. Masuk je doh. Bukan tinggi mana pun saya punya gelongsu. Aduh, ni dah siapa pula yang ya Allah, ramai. Kalau macam ni yang kita punya bisnes. Syahdu. Dah sampai aku pula yang masuk dalam kolam. Kau tengok. Ada apa-apa lagi tak? Kita punya apa, hotdog. Okey, hotdog semua ada. Air, alamak, air nak kena refill lah. Air nak kena refill. Siuk dia memang tolak je. Aduh, dah musibah mana pula yang pergi conteng ni. Dulu mak ayah datang hantar pergi sekolah apa semua untuk tulis dalam buku, bukan conteng dekat dinding. Akak, saya tak kisah. Walaupun akak warna kulit sama dengan apa owner tempat ni, akak jangan ingat akak boleh masuk percuma. Bayar nak masuk. Mencuri. Bayar nak masuk. Nak masuk kena bayar. Bayar.
Apa kau ingat kau hitam aku boleh gila bagi percuma ke? Ha? Hitam. Suka hati dia je masuk percuma. Banyak cantik orang semua duduk beratur queue apa semua. Kenapa ada yang nak mampus ke? Ya Allah, ada yang lemas. Bla. Tak payah nak lemas sangat bang. Bukan dalam mana pun. Dah. Ya Allah bang, dah nampak saya tengah lap sini kan. Tak payah lalu dekat sini. Banyak lagi kan jalan apa semua. Aduh. Itulah problem dia. Time saya tengah nak buat kerja, time tu lah diorang nak lalu apa semua. Lepas tu mulalah letak bad review kat kedai aku. Padahal kedai aku kedai original kot. Okey, mantap. Okey, semua berjalan dengan lancar Atau nak berak, pergi berak dulu. Pergi berak dulu duk. Kan? Nak tahu kenapa awak jatuh? Sebab kau masuk. Dah aku pula yang jatuh. Sabar kak. Saya tak habis cakap lagi kak. Kau nak tahu tak kenapa kau jatuh? Sebab kau masuk tak bayar. Kau tahu tak? Kau nak ambil gambar siapa? Akak nak masuk bayar. Banyak cantik mentang-mentang lah kita ni baik hati apa semua. Diorang ingat semelinan nak masuk percuma. Banyak cantik muka. Tak ada, siapa nak masuk kena bayar. Kau ni kan, aku tengah lap, kau tahu tak? Aku tengah lap. Kau tahu tak? Kau tahu tak aku tengah lap? Tu makan dia. Aku tengah lap apa semua. Dah ini dah kenapa pula? Kenapa bang? Tak tinggi pun. Masuk je lah bodah. Kena kat aku. Kejap kak. Sabar. Nak lemon. Okey, nak ais ke apa ke? Okey, nak ais. Boleh. Okey, terima kasih. Saya jual ya. Okey, kau nak apa? Nak apa? Nak lemon. Dah pergi lemon jauh. Dah pergi jauh. Ya Allah, stres aku. Dah kenapa pula? Dah yang tu kenapa? Dah tahu dekat sini lecak kan? Tak payah lalu dekat sini. Banyak lagi ruang. Boleh pun lalu kat situ. Ya, kau ni aku dah kata lecak kan? Aku dah kata lecak, ada lecak apa semua. Tak payah lalu dekat situ. Apa masalahnya? Aduh. Nampak? Kan saya dah kata memudahkan kerja saya. Aduh. Ya Allah, dah lemas pula dah. Ada yang lemas lah. Ada yang apa, yang panik pun ada, lemas pun ada. Dah penuh pula sampah. Ya Allah, inilah kerja aku. Aku ingat ke bila aku jadi bos ni aku dapat lah apa hidup senang-lenang. Rupanya tidak guys. Tidak senang-lenang. Dah aku pula yang mandi. Saya nak kena perhati dekat apa tangan diorang ni. Saya takut apa ada yang masuk percuma. Kak kenapa kak? Tak dalam pun kak. Apa yang kau takut sangat? Masuk je tu. Allah Akbar. Kak, tunjukkan kak. Masuk, cepat hitam. Masuk je hitam. Macam tu. Alamak, dia buat teguk pula dah. Okey, abang nak air lemon. Sekejap bang, sorry bang. Biasalah pekerja seorang bang. Kau jangan ingat aku tak boleh balas dendam tau. Kau jangan ingat akak aku dah. Ya Allah, ya Tuhan ku, astagfirullahaladzim. Kenapa? Abang dia nampak saya tengah lap. Jangan sabarlah dulu, baring je lah dulu. Allah. Bila nak habis siap.
Ya Allah, banyak leh. Cak, saya tak boleh dah. Saya nak kena cari pekerja yang ni lah. Apa yang boleh lak-lak apa semua ni. Tak boleh. Saya kalau saya buat seorang memang pisang. Gentle saya cakap. Kalau saya buat seorang memang pisang. Lepas tu jatuh. Kau selamat tak jatuh? Bang, ya Allah bang. Apa masalah hidup abang? Kenapa bang? Ya Allah dah. Ya kak? 6 jam 6 jam. Adot slide pass. Okey, boleh kak, boleh kak. Biasalah apa kak. Kita dapat pekerjanya apa yang macam babi ni kan. Bodoh. Okey, akak. Wah, akak cantiknya. Apa akak nak 6 jam teen slide pass. Okey, boleh kak. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Aku belah. Okey, abang nak apa bang? Abang nak 4 jam. Okey, 4 jam teen slide pass. Aku belah. Belah. Tadi kau nak rehat sangat, pergi rehat. Nak rehat sangat, pergi rehat. Okey, abang nak apa? 8 jam. Okey, abang 8 jam senior. Senior nak slide pass ke? Kau belah. Senior slide pass. Okey. Okey. Tadi kau nak rehat sangat kan? Mana kau? Kau nak pergi mana? Tadi kau nak rehat sangat kan? Tadi? Kau nak rehat kan? Pergi rehat. Okey, rehat. Tak apa, aku boleh kerja seorang. Jangan risau. Aku boleh kerja seorang. Dah yang ni pula panik. Dah kenapa kak? Kak panik sangat ke? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Panik sangat kan? Tu makan dia. Panik lagi. Dia dah rajin tu. Dah kenapa ayah aku jadi macam ni? Aku buka awal tepat ke? Aku buka loji tahi tu. Ya Allah. Aku buka water park tu, bukan loji tahi siap. Berkerak siap. Ya Allah, masuklah. Ya astagfirullahaladzim. Dah kak, orang semua dah balik dah kak. Kak nak lemah sampai bila kak? Orang semua dah balik dah kak. Tak ada dah siapa-siapa. Aduh. Ya Allah, aku dah buat tandas tu. Kencing lah dah tandas tu. Kenapa korang kencing bergatis-gatis ya? Yang aku tak faham siap kencing dalam aku punya kolam. Padahal aku dah buat toilet dah tu. Kau tengok, aku punya water park ni dah macam apa loji tahi, kau tahu tak? Dah macam loji tahi. Weh, tak boleh. Sumpah aku cakap tak boleh. Nak kena apa? Nak kena hire pekerja tak? Ni asyik miss. Ya Allah, dah berkerak aku punya ni. Sumpah aku cakap. Ya Allah, siapa pula yang beli air botol bawa masuk dalam kolam aku ni? Sampai beli aku dah buat tu sampah dah. Dah ada tu sampah dah kan? Apa yang kemalas sangat ni? Aduh. Tak boleh loh, nak kena ada pekerja guys. Tak boleh kalau saya seorang. Memang pisang kalau saya seorang. Sumpah saya cakap. Aduh. Dah lah saya satu orang buat. Water park ke ni bang game? Water park tapi perangai diorang macam beruk, tahu tak? Kalau awak nak tahu, perangai diorang macam beruk. Ini bukan apa water park, ini dah macam apa zoo negara, tahu tak? Diorang punya perangai tu na'uzubillah.
Yang saya tak faham, saya punya apa shower ni boleh rosak tau tak? Boleh janam. Itu yang saya tak faham tu. Diorang ni pergi mandi ke ataupun diorang wrestling siap? Aduh, habis jahanam aku punya shower. Aku punya, kau tengok. Water park saya dah jadi logi taik tau tak? Tengok ni semua kerak-kerak taik ni. Siapa pula yang cerit dalam ni? Aish. Weh, ya Allah. Aku ingatkan aku boleh lah apa, aman-aman sikit kan. Rupanya tak boleh tu. Tak boleh. Tak boleh nak aman. Dia akan jadi apa, tekanan. Ada apa-apa lagi sampah? Tak ada kan? Okey. Depan sampah tak? Tak masuk-masuk daripada tadi tau. Bau bucuk. Biasalah bang. Nama pun kolam. Sebab tu lah apa, kebanyakan akuatik dia letak apa, klorin. Sebab tak nak bagi musibat-musibat ni. Macam ni lah perangai. Ada taik. Ya. Benda ni yang saya malas ni. Tapi saya tak tahu saya boleh hire pekerja berapa ramai. Saya nak kena cari maintenance ni. Ni kalau saya buat sorang-sorang ni boleh meninggal saya ni. Jenty cakap kalau saya buat sorang-sorang boleh mati. Kau tengok siap ada orang conteng lagi. Ya Allah, banyaknya sampah. Tak cukup ke saya dah banyak tu sampah tau saya ni beli. Saya nak kena tengok balik saya punya research. Tak boleh, tak boleh jadi. Memang pisang. Pisang. Ya Allah, kau tengoklah. Dah macam apa kata kau tengok aku lama aku macam apa? Dah macam apa, air ketumbahan tau. Ada sampah. Ya Allah, kau tengok. Sebab itu pun saya fikir panjang kali tau. Saya nak besarkan belakang ni. Tapak saya dah beli dah. Cuma saya tak besarkan lagi. Tak boleh tu. Kalau saya besarkan, nanti akan jadi apa, huru-hara tau. So sekarang ni saya nak tahu ni. Mana? Apa yang tu yang buat lap-lap tu? Mana guys? Yang tukang mop apa semua? Mop ke, yang repair ke apa ke? Apa nama dia? Logo apa? Towel. Ada nampak macam lambang towel ke ni? Tak ada tu. Macam mana? Cleaning service? Tak ada. Nampaknya kita kena kena sabar lagi. Okey, hodok rasa hodok tak payah beli kot. Okey, air beli. Okey. Kini beli. Oh, satu lagi. Apa vending machine? Kau je lah buat, jangan malas. Bang, saya bos bang. Saya bos. Takkanlah saya yang kena buat kerja. Saya bos kot. Aduh, mana ada bos buat kerja siap? Jap, satu lagi. Nak beli ni. Vending machine punya makanan. Okey. Dah ada 10,000 Kau nampak? Daripada apa duit kita tinggal 500 tau.
Sekarang dah ada berapa? Dah ada 10,000 guys. Dah ada 10,000. Wih, ya Allah, tak sanggup aku. Tak sanggup guys. Ambil aku je jadi pekerja. Ui, dia kalau kita nak buka bisnes kan, kita tak boleh ambil kawan-kawan. Sebab apa? Kalau kawan-kawan dia akan naik lemak. Gentle. Kalau kita ambil kawan-kawan kita yang jadi pekerja, akan naik lemak. Daripada pekerja akan jadi CEO. Daripada jadi CEO akan jadi bos. Percayalah cakap saya. Okey Dan. Okey Dan. Baca. Air nak jadi pekerja tapi gaji dalam seminggu 1 juta. Seminggu 1 juta. Ni. Nak seminggu 1 juta kan? Ni. Nak seminggu 1 juta boleh? Ni. Nah. Nak seminggu 1 juta kan boleh? Boleh. Boleh? Boleh sangat. Nak 1 juta kan? Dah siapa pula yang pergi contoh ni? Ya Allah. Tu lagi senang. Sekejap. Tu nak kena tengok kat ration kan? Nasib abang tu yang kena. Mana? Okay, mantap. So, Kesha dia tak serabut dah. Tapi kan, kalau kau penat juga aku tak tahu nak cakap apa tu. Aku daripada tadi aku tak berhenti lagi tau. So, bismillah. Flyers. Apa-apa pun flyers kena. Untuk promote. Kat dalam tu pun ada juga kereta macam tu. Gentle saya cakap. Okey, semua datang jemput datang. Okey. Jemput datang. Abang, datang bang? Yeah, betul. Nampak. Bila nak close ni? Tadi dah close lah tu. Okey, jemput datang ya. Kita orang ada buat makan-makan kat dalam sana. Pergilah. Ni ambil lah ni. Biasa motor je Willy ni, kereta Willy. Simpah lah. Kau tak nak pergi? Sumpah. Bang, abang nak kena nasib macam tu kak? Memang minta lah ya. Memang minta. Nak kena nasib macam tu juga? Boring. Okey, boring ya, boring. Boring kan? Boring. Bapak kau. Bang. Ni mesti dapat. Ni dah. Beli tiket kat situ. Satu lagi. Akak ni macam gangster sangat kak. Tak apalah kak. Akak macam gangster sangat. Asal kita macam tu? Biasalah. Apa awak ingat motor je boleh wheelie, kereta tak boleh wheelie? Kat mana orang ni? Tak ada orang duduk. Kak, jom kak. Masuk dalam. Mantap. Okey, jom. Let's go. Okey, jom. Okey. Dah kenapa pula? Bang, kalau nak masuk dalam kolam saya, janganlah bagi bau badan babi bang. Badan kalau bau babi, jangan masuk dalam kolam bang. Aduh, hai. Ya Allah, aku tak buka air. Okey. Okey, semua buka Okey, mantap. Dia macam ni baru okey. Dia kata tak huru-hara sangat. So saya nak kena tengok dekat tu je. Lopak air. Dah ada pula orang yang buang sampah. Ya Allah bang, dulu tak sekolah ke apa bang? Aduh. Ada yang lemas ke? Ada yang lemas ke? Tak ada yang lemas. Bang, apa kalau abang tak ada duit, bakallah subsidi bang. Saya salah tumbuk orang bang. Kau tengok. Punca kau tahu tak, aku tumbuk customer aku siap. Tarik betul. Ya Allah, kenapa?
Conteng ya. Engkau tu dah lah kepala botak kau tahu tak? Ya Allah, kenapa tak nak masuk? Astaghfirullahaladzim, masuklah duk. Adanya lemas ke? Ya Allah kak, sabar kak. Sabar. Okey, mantap. Bang, abang ni baru keluar daripada kandang babi ke apa bang? Ya Allah. Oh, kami gambar. Kau ambil gambar? Ambil gambar aku, Min. Kau lah ni, aku salah tunggu aku tahu tak? Baru asyik betul. Sekejap, sabar, kak. Ya Allah, kenapa banyak orang lemas ni? Banyak sangat orang lemas ni. Allah, kak. Akak dah lah perempuan, lepas tu bau macam kambing, kak. Tak malu ke, kak? Alai. Bang, aku... Ya Allah, ya Tuanku. Marilah, jatuhlah ramai-ramai. Kau pun nak jatuh? Jatuh juga. Dah nampak aku tengah lap kat sini kan? Tak payah lalu dekat sini. Ya Allah, dengar aku sekali jatuh. Wish. Dah kenapa ni? Dia tinggal dalam ni lah. Okey. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuanku. Ampunkanlah segala dosaku, ya Allah. Okey. Ini dah mati tu. Itu dah mati. Bang, sabar bang. Ada orang mati bang. Sabar. Ada orang mati. Sabar. Ada orang mati. Alamak. Okey, mantap. Okey. Kejap bang. Abang nak apa? Air. Okey dah, pergi mampus. Tak ada siapa beli ni. Tak ada siapa beli hotdog tu. Ya Allah, banyaknya lah lopak air. Saya paling serabut lopak air lah ni. Sebab lopak air kan, diorang banyak bagi bad review tau dekat saya. Macam tu saya cakap. Kak, akak dah nampak saya tengah lap kat sini. Kak tak payahlah duduk kat sini. Banyak lagi ruang kot. Dah. Kau mentang-mentang aku datang dia terus buat kerja. Kau tengok. Aku tengok. Aku datang dia terus buat kerja. Kau rasa? Sekejap bang. Sabar. Kak, akak sabar kejap. Jangan bergerak. Okey. Okey, nak air apa? Air lemon je lah kan ada. Nak ais. Okey, mantap. Okey. Sabar, ya kak. Akak nak lemon. Okey dah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapalah jiwa saya betul-betul tak tenteram ni guys. Sebab apa kita nak kena fokus dekat apa orang yang masuk mencuri, orang yang apa melukis apa semua ni, nampak ni kau tengok. Padahal tadi aku dah padam tau. Apalah anak kau tu buat kerja malas. La ilaha illallah. Abang nak odok. Abang lah orang pertama bang boleh odok sepanjang 2 hari saya buka. Serius saya cakap. Abang lah apa orang yang Astaghfirullahaladzim. Kenapa hari ni sumpah saya cakap. Masuklah. Ya Allah, dah melayang pergi sana pula. Allah. Kau ni dah kenapa? Kenapa? Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Okey, sabar. Okey. Dah tak lama dah. Ya Allah. Ramai pula orang nak lemon Akak nak ais Okey. Okey, terima kasih kak.
Oh, ya Allah, serabutnya. Yang apa ni? Waterpark. Dia cakap je waterpark. Tapi aku rasa kan, bila aku main game ni, dah macam apa kata, loji ni. Loji taik tau. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa tak masuk? Apa yang tak masuknya? Macam tu je tu. Kisah kita okey ke tu? Orat kan kisah? Kak, akak janganlah lintas lagi kak. Bagilah saya lap dulu. Okey, baru lintas. Lintas. Alah bang, abang daripada loji mana bang? Badan busuk bobab. Dia menguji kesabaran. Ini bukan setakat kesabaran tu, siap dengan mental sekali ni. Gentle. Add lemon. Okey dah, terima kasih. Akak, apa yang akak takut sangat kak? Bukan dalam pun. Masuk je lah bodoh. Aku dah tengah serabut apa semua ni. Dia buat nervous pula dah. Tak boleh tu. Ni apa benda pula ni? Okey lah. Ya Allah, bila nak tutup. Okey bang, sabar kejap bang. Abang tu dah putih sangat bang. Saya pun sampai tak perasan bang. Sorry bang, tak perasan. Yang jadi bagi tiket tu anak kau kan, kerja dengan bapak sendiri. Jadah pula kalau anak saya kan. Saya bukan dah setakat tumbuk, saya siap terajang lagi tau. Kalau anak sendiri. Ya Allah. Sumpah aku cakap aku takkan main dah game ni. Gentle. Tapi target saya 5 bintang tau. Target saya ada 5 bintang. Tapi tak boleh. Ada pula orang nak limit. Apik tak tinggi. Apik pendek ke? Okey, ais, lemon. Okey, mantap. Terima kasih. Okey. Abang, akak nak ni odok, kecap. Okey. Ya. Okey, mantap. Terima kasih. Saya jual. Ya Allah, bila nak habis ni? Bila nak habis duk? Sumpahlah. Saya nak kena hati tangan diorang ni. Takut ada yang masuk percuma je. Kita lah buat apa tempat ni pakai modal tau. Kita buat tempat ni pakai modal. Tak payahlah duduk kat situ. Habis tu aku nak kembali macam mana. Lepas tu nanti aku dah kata dah, kau memang sengaja kau tahu tak? Dengan aku sekali jatuh tau. Memang sengaja. Sumpah cakap memang sengaja tahu tak? Dah 20 klik, alhamdulillah. Terima kasih. Sudahlah. Kenapa sampai nak jahanam aku punya gelonsor ni? Korang buat apa? Korang bermain dalam gelonsor ke apa? Ya Allah, kotor berbenar. Alhamdulillah. Push. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya. Ya Alhamdulillah. Sumpah saya cakap betul-betul barai. Betul-betul barai duk. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kotor pula. Alhamdulillah, terima kasih siut. Terima kasih.
Sumpah saya cakap betul-betul serabut otak tau. Betul. Gentle. Sekejap, kita rehat 5 minit je kita rehat 5 minit kejap. Sabar, bagi saya kemas dulu. Okey, lap dulu. Okey, diping yang ni pula. Okey. Bila lah saya nak dapat pekerja kan? Dah ada yang buang sampah pula dekat sini. Okay, mantap. Ni yang leceh ni. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi. Baru bangun ke apa? Ya Allah, dah dorang buat maksiat pula dalam punya toilet. Kau tengok. Padahal kalau toilet kan, kalau kita pakai elok-elok boleh tahan selama berapa tahun tau. Tahan lama tau toilet. Tapi sebabkan dorang ni lasak apa semua. Kau tengok apa jadi dengan toilet aku. Assalamualaikum, selamat Pak. Selamat Warganet. Pergi ke kedai membeli ketuk. Assalamualaikum. Buat filler dengan Dato' Yusuf Aslam. Waalaikumsalam. Kotornya iya. Awak jangan salahkan saya, salahkan orang yang pakai ni. Okey. Okey, mantap. Kau tengok bulusu aku. Kau tengok bulusu aku macam mana. Betapa rakus ni orang. Alahnya ni pula. Betul lah, kita nak kena ada pekerja dah. Adikku malam ni tak nak turun rumah tu. Malam turun. Sebab tu nanti end awal. Sebab nak pergi sana lah. Tapi ada diorang ke sekali? Ya Allah, subhanallah. Serabut betul lah aku. Diorang ada sekali ke? Aduh. Naik ke mana? Rumah orang tu lah malam ni. Dekat Kulai. Kau tengok bapak teruk siap aku dalam toilet. Apa yang diorang buat bang? Alhamdulillah. Sabar. Okey. Alhamdulillah. Malam ni Tok dengan situ. Patutlah. Patutlah Alan ajak pergi situ. Okey, Alhamdulillah. Sabar. Okey, ni okey. Yang ni okey. Okey, yang ni okey. Ini hujan semua okey tak? Dia sampah je lah. Lepas tu boleh lah tanya situ. Masalah saya nak balik ni kak. Nak balik KL. Tengoklah macam ni. Ya Allah, ada lagi sampah. Mana? Rehat 5 minit sekejap 5 minit. Tak lama pun 5 minit gentle. 5 minit. Oh, yang ajak L. Yang ajak L. Yang ajak pergi situ malam ni. Itu yang nak gerak awal. Kalau tak saya pukul 8 atau 8.30 baru saya live. Tapi disebabkan apa, nak gerak awal, itu yang saya live awal. Sebab saya tak tahu anytime dia boleh sampai. Ya Allah, sumpah saya cakap tak bernyawa tau.
Pasal diorang baru balik explore dekat Jerantuk, faham? Dekat Jerantuk tu kan ada apa kata tempat lama askar Jepun rasa berkawan. Ataupun dia punya markas, saya tak ingat lah. Saya tak ingat dah. Last, lepas tu last day, lepas tu kita tutup dulu kedai ni. Tak boleh. Sumpah saya cakap badai gila. Selamat petang tadi saya apa buat santai-santai. Kau bayangkan kalau apa petang tadi saya dah push. Macam mana kalau malam nanti? Mesti barai. Semalam PAKN Debana seram. PAKN Debana kat mana? Jom sambil je last. Last day. Pastikan semua okey. Kita tidur dulu. Tidur dulu. Okey. Last. Mantap. Alah lamanya last. Sampai pukul 6 je, tak lama pun. Kita buat apa? Bagi flyers dulu kat diorang. Sebab diorang banyak yang tak sistem. So kita kena bagi flyers dulu dekat diorang. Assalamualaikum. Salam. Dah kenapa bang? Kenapa tidur atas jalan? Kenapa? Apa yang kena melayang diorang ni? Ramai guys. Ramai. Ramai. Alhamdulillah rezeki. Rezeki 12,000. Dah tu. Dah kalau semua nak datang, habis tu aku punya flyers ni macam mana siap? Okey, mantap. Kok engkau lah. Lantak engkau lah. Kau nak mandi, kau mandi. Tak nak mandi sudah. Hitam. Pergi mandi hitam. Bang, pergi mandi. Mandi je duk bodoh. Babi. Mandi je duk. Ni geram pula aku. Suruh mandi je pun. Hitam, pergi mandi. Engkau ni memang hitam kau tahu tak? Bang, pergi mandi bang. Boring bapak kau, boring. Aku dah buat cantik-cantik apa semua, kau kata boring. Bapak kau. Kak, mandi kak. Akak cantik memang. Sebab tu saya nak berkawan dengan orang-orang cantik je. Kau tengok hitam ni. Lagi dua keping je. Jangan jarak nanti kena pergi. Mantap lah hitam. Okey. Dia kenapa kak? Jangan tidur atas jalan tu kak. Kak, mandi kak. Nampak? Sebab tu saya kata saya suka berkawan dengan orang cantik. Orang cantik dia tak selit. Okey. Semua okey Boy dah banyak kali kena B. Diorang tak behave. Ya Allah, kenapa tak masuk? Kenapa tak masuk tu? Subhanallah. Inilah akibatnya apabila kita buang sampah dekat kedai orang. Alamak, nak uduk pula dah. Nak uduk ke nak apa? Nizu atau waterpark? Ini saya rasa lebih kepada Logitech. Gentle cakap. Astagfirullahaladzim. Akulah apa yang buat kedai ni tau. Aku yang buat kedai ni. Lepas tu aku pula yang kena mop. Lepas tu aku yang kena repair. Belah kan sekejap lagi jatuh, lepas tu marah. Kan jadi dah jatuh apa semua marah. Bila orang suruh ke tepi apa semua tak nak.
Degil. Masuk pula. Kau bang. Bang, kau jangan ingat aku tak nampak bang. Kau jangan ingat aku tak nampak. Aku nampak tu. Kau kenapa ambil gambar orang? Mentang-mentang orang tengah seksi apa semua, duduk sibuk ambil gambar. Pantang lepa betul orang ni kan? Ya, aku takut ada yang mencuri tu. Ni ada yang bau babi lagi tau kat dalam ni. Nampak? Yang bau babi pun ada. Macam-macam tau. Assalamualaikum. Salam. Settle. Baik sih kau dengan Mat daripada tunggu AC. Tunggu apa? Saya suruh kau dah tunggu ke? Kau ni. Kau jangan ingat aku tak nampak. Depan mata aku tau. Depan mata aku masalahnya. Okey. Odok. Okey. Nah, pergi mampus kau. Ya Allah, kenapa? Apa yang kau penat sangat ni? Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullahalazim. Sini, okey. Nah bang, pergi je. Pergi mandi bang. Mandi je. Kau ni kenapa? Salah tolak bang, sorry bang. Salah tolak dah bang. Sorry dok. Kau pergi pasal lah ni. Sekejap. Nak air air. Lemon. Okey dah. Enjoy. Okey. Semua berjalan dengan lancar. Okey. Mantap. Aish. Siapa yang nervous tu? Apa yang kepanik sangat ni? Kak, tak dalam pun kolam saya kak. Masuk je lah gampang. Masuk je tu. Tadi aku nampak macam ada ambil gambar. Kau ambil gambar buat apa? Kau ambil gambar siapa? Kau ambil gambar siapa? Ish. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengucap isi. Ingatlah isi. Ini hanyalah apa kata, dugaan. Dugaan semata-mata. Sabar, santai. Nak air Abang nak air. Nak bang, ambil. Pergi main jauh-jauh. Saya takut ada yang mencuri tau. Dah nampak dekat sini lecak kan kak? Tak payah lalu dekat sini. Aduh, kau ni pun satu. Kau dah nampak. Dengar aku sekali jatuh kau tengok. Adanya lemas ke? Allah. Adanya lemas pula dah. Ada yang nervous pula siapa? Kau lelaki kau tahu tak? Kau nervous sangat kan? Nervous? Betul nervous? Nervous kau sana. Pergi nervous kau sana. Aku tengah huru-hara nak settlekan diorang ni apa semua. Lepas tu duduk buat nervous. Banyak cantik korang. Kau ingat aku ni kaki pujuk ke apa? Ambil lah tu sampah tu. Okey. Ada yang masuk percuma ke? Tak ada Akak nak lemon kak? Akak lemon, okey. Masih saya jual. Hitam. Orang tu memang bermasalah betul tak? Sumpah saya cakap. Gentle. Kau dia dah nampak aku tengah mop ni kan? Kau tak payah lalu situ. Boleh lalu tempat lain kan? Benda boleh lalu tempat lain kan? Kena kau dengan aku. La ilaha ni pun.
tengah bekerja, tengah mengemuk apa semua, duduk lalu depan apa semua, tu makan dia. Kan makan hammer. Kan makan hammer pada muka. 14 hari bulan jalan. 14 hari bulan 14,000 jalan. 14,000. Tak dah, ni lah dah. Ni dah. Saya pun dah lewat dah ni. Janji pukul 8.30. Anjas. Semua berjalan dengan lancar ya. Okey. Okey. Okey, mantap. Okey, mantap. Siapa lah yang cerita? Abang sabar jap. Abang sabar jap, lepak jap. Okey, nak odok odok kecap. Okey. Aku ingat ke dua anak ni? Akak sabar kak? Sabar. Lemon. Okey, ngangam. Lemon dah habis. Okey dah. Lemon settle. Sampah pula. Yang saya tak faham kenapa susah sangat tu nak masuk. Macam tu je tu. Adanya panik pula. Subhanallah. Dah nak habis. Oi yo. Aku nak odok kak. Ambil lah odok ni. Sabarlah bang. Sabarlah. Kan saya dah kata saya nak mop. Kau nak berapa kali kau nak jatuh sini? Adikku ni game apa? Water park kak. Tak payah main game ni. Sumpah saya cakap tak payah. Sumpah saya cakap tak payah. Gentle. Kau dah nampak ada orang masuk tak bayar. Asal kau tak nak? Asal kau tak allow? Asal kau tak allow? Asal kau tak allow? Kak, bayar dulu kak. Pergi masuk balik. Pergi masuk balik. Kilatnya kau. Dah lah kilat, lepas tu kau tak bayar kan? Anjing. Aku sampai salah tumbuk orang, kau tahu tak? Aku sampai salah tumbuk orang, kau tahu tak? Engkau punya pasal, kau tahu tak? Kau dah lah hitam, lepas tu badan berkilat apa semua. Dengan aku sekali jatuh, kau tengok. Tak apa pasal, orang yang tak bersalah kena sabit tu, tahu tak? Bayangkanlah, demam ni sampai kilat mat badan dia. Anjas betul. Geram pula aku. Siapa pula yang nervous? Kenapa bang? Masuk je tu. Kau tergantuk kepala kau kat situ. Kau dah tergantuk kepala. Okey, last. Okey, ambil. Okey. Okey, alhamdulillah. Banyak. Mantap. Okey. So kita akan sambung lagi game ni sampailah 5 bintang. Tapi saya tak tahu lagi bila. Target saya sampai 5 bintang barulah saya tutup game ni. Barulah saya uninstall. Okay. Biarlah dulu. So guys, jumpa korang besok petang. Sebab saya pun dah lambat. Janji pukul 8.30. Sekarang tak gerak-gerak lagi. Just sampai saya nak pergi parah. Tak apalah, korang main lah. Korang dulu. Korang main korang dulu. Kepada tadi kita dah main Stumble. Sabah dengan Sarawak jauh ke? Jauh. Daripada Sepadan tu nak pergi ke Sepadan ni pun 2 jam rasanya. Macam tu lah. Saya pun tak ingat. Sabar tunggu box baru kan? Ada box pula dah. Sekejap isi. Okay, baik. Seminit.
Seminit lagi, seminit. Dah tak isi. Yo. Ya Allah, 10 saat lagi. So besok petang kita main Stumble. Malam baru kita main game dalam Steam, okay? Memandangkan besok hari last kan? Besok adalah last day. Nak rokok. Kemarin kat live kenapa? Saya baru je on PC. Last day nak pergi mana? Balik kampung? 3 minggu. 31 hari bulan baru saya live PC balik. So selama 3 minggu ni saya akan buat single live ataupun gaming live. Live dekat handphone je lah. Tapi no face cam lah. Cimoy, thank you so much Cimoy. Murah rezeki awak. Murah rezeki awak. So, selama 3 minggu ni kita akan hadap Stumble je lah. Selama 3 minggu ni kita akan hadap Stumble. Sebab apa? Sebab saya tak bawa PC. So, saya balik kampung. Hanya saya bawa handphone je. Handphone saya ada Stumble je. Thank you from Boxcoin. Thank you so much Aish. Moga awak murah rezeki, okay? So guys, yang belum punch card, korang punch card dulu. Cepat. Nak end dah ni. Aish. Terima kasih Aish. Murah rezeki Aish. Yes, 7 koin. Abang pamit dulu ya. Mau keliling dunia dulu. Okay, baik. See you next month. Tak nak. So besok last. Besok petang kita pulung Stumble. Malam baru kita malam baru kita main game dalam Steam. Okay? Sebab saya nak penukar YT je ni. Sebab saya takut bulan 6 nanti saya dapat tawaran kerja. So saya dah takkan buat live. Sampailah tahun depan. Okay? Yes, 9 coin. So saya end dulu ni guys. So apa-apa pun, thank you so much guys kerana korang tengok live saya daripada awal hingga akhir. Sesungguhnya tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Sikit yang korang bagi, banyak korang dapat. Banyak yang korang dapat, bergada-gada lagi yang korang akan dapat. Okay? Linda cucu juga. Bye guys. Wah, gerak lo Papa Roger. JB Style ada. Ciao. Assalamualaikum. Aish, terima kasih Aish. Aish, terima kasih. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Last apa? Besok saya ada lagi. Besok last. Besok last day. Ni sebab apa janji dengan Lam pukul 8.30. Sekarang 8.40 tak gerak lagi. Biasalah janji Melayu kan. Normal. So, gerak lu Papa Roger. Jumpa korang besok hari. Bye. Assalamualaikum.